korang buat duit lebat dari TikTok affiliate, bawa Grab ataupun buat freelance sana sini, dengar ni, LHDN tak tahu tak berapa sebenarnya korang kena declare. Jom saya spill the tea. Okey, ramai pekerja gig ingat, alah aku bukannya kerja office pun, tak payah lapor cukai. Salah besar. Kalau korang makan gaji, korang isi borang BE. Tapi kalau korang buat e-hailing, jadi influencer atau ambil job freelance, di mata LHDN korang dianggap sedang berbisnes. Jadi wajib isi borang B. Okay, syarat untuk borang B ni berbeza sikit. Tak macam makan gaji yang ada tahap pendapatan 37,000 setahun baru wajib declare. Untuk orang bisnes dan freelance, berapa pun untung yang korang buat, walaupun cuma 3,000 setahun, secara teknikalnya korang tetap dijangka untuk lapor. Tapi tenang, lapor tu tak semestinya korang kena bayar cukai kalau jumlah tu belum cecah paras yang dikenakan cukai. Yang paling best, bila isi borang B ini, korang boleh tolak perbelanjaan operasi bisnes. Contohnya bil internet bulanan, bil telefon, beli ring light, langganan software atau kos servis kereta untuk memandu e-hailing. Semua ini boleh ditolak daripada pendapatan asal korang. Bila untung bersih korang, cukai pun boleh jadi sifar. Jadi jangan takut dengan LHDN. Yang penting korang kena bijak simpan semua resit perbelanjaan tu. Tag kawan-kawan yang freelancer dan rider korang yang masih tidur kat ruangan komen sekarang. Kalau korang pening, tak tahu nak isi borang B macam mana, klik link di bio profile Findoc. Kami sedia bantu korang. Okay?